Apa hukum kerak pendek usuh untuk tujuan kuruskan badan? Kalulah benda ini masuk dalam rawatan kerana berat tubuh dia terlalu bahaya. Siapa tubuh jadi kata dengan gitu. Duk akak pikul lemuk tiap-tiap hari. Lemuk dia saja dekat 100 kilo, spikul. Kubah seko dekat atas belakang. Bayar ke, buat kita ambil kubah seko letak atas belakang. Jalan sepanjang ayat. Lagu mana tahu rasa. Maka jadi beban, jadi penyakit. Maka tak ada cara. Tak cakap jogging, tak cakap gapo. Lemuk dia panggil lemuk besi. Jadi tak cakap, tak tahu habis, tak turun. Maka lagu mana cara rawat telur ni dia pintas dia. Panggil, apa? Ya wak pintas dia. Wak daripada ni, daripada saluran perut ni, wak pergi ke tandah lalu. Wak pergi tandah pula. Wak pergi ke tempat najis lalu perut. Tak payah lalu ke perut, jadi tak lekat gapo dia pakai atas nama rawat tel lah. Bukan saja-saja kau gapo dia, atas nama jadi penyakit. Sakit lutut lah, sakit gapo jadi penyakit berat. Maka boleh wak pintas usus tu boleh atas nama rawat tel. Moga dia ada kajian juga. Benda ni ada risiko. Memang benda ni ada risiko, tapi risiko dia tak duk buat-buat tu nampak biasalah, standard KL nampak tak ada okey tu. Nah, lagu tu. Jadi boleh hukum dia atas nama rawat kepada penyakit. Dalam hadis Nabi kata la khaira fi sunnah. Tidak ada kebaikan pada gemuk. Tak ada kebaikan pada gemuk. Maknanya orang gemuk ni Nabi kata payah nak buat baik sikit. Dia rajin nak nolong tapi dia nak jalan saja tu parut dah dia. Nah, nak bangun tu kalau orang kurus tu laju sikit dia jadi slow. Ha gitu.